Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. Hai. Lama dah tak buat video. Hari ni kita nak ke mana? Hari kita ke Pahang. Kita ke Kuantan Pahang. Sebab kita nak sambut ulang tahun perkahwinan kita orang yang ke 4 tahun. So saya baru gerak keluar dari rumah ni. Banyaknya burung gagak. Huh? Kan? Hah? Burung gagak. So okay lah, bye. Kita orang nak pergi ke destinasi yang pertama. Nak pergi breakfast dulu. Rak lu. Wheels hum the rhythm of a restless night. Yellow lines blur as they catch the light. Engine whisper stories to the empty sky. Ganda baik. Ganda? Baik. Tinggi baik. Breakfast kita hari ni lain macam sikit. Masuk bukit-bukit, jalan dia baik ni. Kopi ladang. Ui yo. Banyaknya tikam. Sampai mana? Kopi ladang. Kopi ladang. Tidak masuk situ. Oh. Tak kena. Ayang. Ya, buka pintu buka pintu tayar terus. Bang, asal abang tak tutup tingkat kita bang? Tak tutup tingkat kita dah. Kita kefa bukan. Jom ayang. Dah sampai. Jom. Sila. Meanwhile, Okey, kita dah habis sarapan dekat Kopi Ladang. Kita nak ke mana pula? Terus ke mana ni? Kelantan.
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. Kelantan pula. Ngurutlah. Dia tak ada L. Kita mesti kena borak kacik sama isteri. Aduh, kacik lah. Kita nak ke Kuantan. Mana? Kuantan. Lagi kuat. Kuantan. Allah. Beli apa? Muat tak? Masuk kereta? Apa? Mikrofon kecil. Siapa lah parking rapat-rapat dengan kereta aku? Ni aku dah lah besar. Beli lah. Hello, kan perut besar. Dia tak muat, dia agak tak muat lah. Yalah, itu saja. Marilah kita pergi ke Kopi Ladang Kuantan, minta maafkan saya. Dia pergi lagi. Yalah, jomlah gerak. Alah, pegangan kat saya. Kejap ya. Saya nak buat penutupan yang bagus. أستغفر الله العظيم. Minum. 3 hours later. Datang ke Kuantan. So, kami dah sampai Kuantan, pekan Kuantan. Saya makan dululah. Last makan pun dekat Candi Baik, breakfast tadi. So ni dah pukul 1.30. Kenalah makan makanan yang berlauk kan. Jomlah. Jangan kata saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru selesai makan tempoyak ikan patin dekat kedai Jaman Tori. Tu. Tu. Apa tu? Okey. Kenyang dah. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya kita pakai lah. Meanwhile. Hai guys. So Ami dah pergi lobby. Kita nak buat baby ginger. Kita dah tahu. So kita sampai dia. Baby buat okay lah. Kita nyorok lah kamera ni je. Meanwhile. So sekarang aku kat hotel. Aku dah buat lah semua video
video tadi saja jalan-jalan petang. Aku tak tahu nak ke mana. Jalan-jalan, nama pun jalan-jalan. Oh, salah, bilik aku sana. Aku nak duduk bawah, aku nak call Damia, kata, tengok kat TikTok. Jalan-jalan Bandar Kuantan dulu. Okay, tak ada apa pun nak dibuat yang kat bawah ni. Naiklah balik hotel, jom. So, aku akan tunjuk korang hotel yang aku duduk. Nama hotel dia Shazan Hotel. Main pintu dia ada lift, ada tempat makan, tingkat. Wow, so aku dah rasa buat ni anniversary angka 4 tahun perkahwinan isteri aku. Tapi aku nak bawa aku tunjuk cantik awal view dia. Masak? Ya? Masak? Susah sikit. Betul. Okey, masak. Ya? Okey, pusing. Dah tahu lah. Alhamdulillah. Okey. Banyak kamera dia kau. Itu foto ada dia. Itu ada. Oh, banyak. Perempuan lah. Ni kau ke? Ya, perempuan. Mana rekat? It's a girl. Pemandangan Pekan Kuantan, Bandar Kuantan waktu malam. Malam pun tak malam lah, pukul 8. Okay, pukul 8. Belum, baru lepas maghrib. So kita orang nak keluar cari makan lah dekat Teluk Cempedak. Let's go. Sekarang kita kat pantai Teluk Cempedak. First time ni saya sampai sini. Apa yang menarik kan? Oh, yang menarik dia Teluk Cempedak. Oh. Hai, selamat pagi. Good morning, bastards. Hari ni hari last saya dekat Kuantan. Dah settle semua, jalan-jalan, baliklah ke pangkal jalan. Balilah ke Shah Alam. Bye-bye.
baru lepas check out. So sekarang saya makan dulu sebelum balik ke Shah Alam. Ada kuda depan tu. Awak ni jalan belakang-belakang lorong ni. Allah. Dia guna bahan-bahan kereta tu yang. So ada dress up, ada absorber, ada flywheel. Ada mounting absorber pun ada. Ayah ada kopok leko je. Boleh jalan lah. Kopok leko tu. Kopok. Jom. Kopok ikan yang, kopok ikan. Jom. Makan dulu. Kopok ikan. Ayah nak makan mana ni? Okay. Outro dulu, outro. Kita dah habis lah kita punya aktiviti di Kuantan. Tanah gerak. Dah cakap. Alhamdulillah dah habis aktiviti kami berdua di Kuantan. So hari ni hari last day. Outro yang kita dah habis buat video. Dah nak balik dah insyaAllah. Esok dah kerja apa semua dah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa next video lagi. Next video mungkin tengok aku beranak je lah. Ataupun kita holiday dengan baby. Okay, bye-bye. Bye-bye.